Kita akan sambung membaca kitab Ghayatul Matlub, kitab amalan penghapus dosa, dan kita akan sambung pada hadis yang ke-11 di fasal yang ke-4, iaitu dalam bab amalan yang menyebabkan dosa diampunkan oleh Allah walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Kita akan sambung hadis yang ke-11, hadis pada muka surat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syari nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Ta'ala izinkan kepada kita pada pagi ini. Sekali lagi dapat bertemu, dan sekali lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat usia sehingga dipanjangkan usia kita bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, dan juga diberikan kepada kita nikmat kesihatan dan kelapangan waktu sehingga kita sama-sama dapat beribadah dan juga berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat ini bertambahlah ketaatan kita kepada Allah Ta'ala dan dilimpahkan dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di waktu-waktu yang mustajab ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melapangkan dada kita, memberikan kefahaman, juga kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan ilmu-ilmu ini menjadi manfaat, menjadi bimbingan kepada hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah Ta'ala redha dan menerima seluruh amal salih kita. Dalam masa yang sama, Allah jualah yang mengampuni segala dosa dan kesilapan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, InsyaAllah untuk pagi ini kita akan sambung membaca kitab Ghayatul Matlub, kitab amalan penghapus dosa, dan kita akan sambung pada hadis yang ke-11 di fasal yang ke-4, iaitu dalam bab amalan yang menyebabkan dosa diampunkan oleh Allah walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Kita akan sambung hadis yang ke-11, hadis pada muka surat 54. Okay, hadis daripada muka surat 54. Hadis ini riwayat daripada Ibnu Sunni. Okay, kalau tengok di bawah tu adalah hadis ni bermasalah tuan-tuan. Hadis ni bermasalah. Tak apa, kita baca judul hadis ni, nanti kita akan tengok hadis-hadis yang lain. Baik, hadis daripada Aisyah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu inda raddillahi ta'ala ruhah." Tidak ada seorang hamba yang membaca ketika mana Allah Ta'ala mengembalikan roh kepadanya, iaitu doa bangun daripada tidur. Dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kira tahlil tuan-tuan. Tahlil dengan versi yang panjang. Siapa yang membacanya, illa ghafarallahu ta'ala dhunubah walau kanat mithla zabadil bahar. Siapa yang membacanya, Allah mengampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih-buih di lautan. Siapa yang membacanya, Allah Ta'ala akan berikan pengampunan walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis ni lemah, terlalu lemah. Terlalu lemah. Ada masalah dari sudut perawinya yang dikategorikan sebagai matruk, yang ditolak. Tak boleh terima lah. Okay. Walau bagaimanapun tuan-tuan,
ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang kuat seakan seperti mana hadis ini. Dan dibacakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Bukhari dengan darjat yang sahih. Ada satu hadis. Hadis ni bermasalah, kita gantikan dengan hadis yang lain. Iaitu hadis daripada jalur Ubadah bin Samit. Katanya Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man ta'arra minal lail, siapa yang terjaga daripada tidur malamnya, terbangun daripada tidur malamnya, faqala, lalu dia pun membaca. Bangun ketika tengah tidur ni, tak kisahlah atas urusan apa sekalipun. Mungkin tersedar, terkejut, ketandas, buat susu, apa sajalah. Bangun saja, bacalah doa ni, zikir ni. Apa dia? Nabi SAW sebut, pertama, bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama macam tadi tu. Tapi Nabi tambah lagi, walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia terbalik. Selalu kita baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi dalam riwayat ini Nabi baca walhamdulillah, wa subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian yang ketiga, wala haula wala quwwata illa billah. Dapat? Okey, saya ulang lagi sekali. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kedua, walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketiga, wala haula wala quwwata illa billah. Keempat, tambah satu lagi, Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli. Sebenarnya Nabi baca tu straight je, tapi saya pecah-pecah kan supaya ibu nampak tak susah pun sebenarnya. Ni adalah zikir wirid yang sentiasa kita baca, cuma berbeza-beza keadaan kan. Sebenarnya Nabi baca sekaligus. Nabi SAW kata apa? Siapa yang membacanya lalu menyebutkan Allahumma ghafirli, maka kalau dia berdoa selepas itu, Allah mustajabkan. Dan Allah Ta'ala juga akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis ni sahih. Bangun daripada tidur, walaupun kita bukan bangun nak tahajud, bangun sekadar terbangun saja, baca saja zikir ini, 4 saja, Allah Ta'ala berikan pengampunan. Dan Allah Ta'ala, kalau kita berdoa, Allah Ta'ala mustajabkan. Okey, baik, ini antara amalan yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Walau bagaimanapun, saya nak kongsikan kepada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan amalan-amalan bangun daripada tidur. Amalan-amalan bangun daripada tidur. Dulu kita pernah bincang amalan-amalan sebelum tidur. Amalan sebelum tidur ada berapa? Tak ingat dah. Kan setiap hari tidur ke tak tidur daripada hari tu? Benda beramal sepatutnya ingat. Dia kena tidur dulu Ustaz baru ingat. Tak kira Okey. Okey, jawapan kat soalan diterima lah. Tak kira lah Okey. Ada 9. Okey, yang ini saya pun sebut, tak sebut lah sesiapa pun tak sebut. Saya sebut 9 ni untuk ingat step by step dia. Iaitu 5 daripadanya adalah melalui perbuatan lisan, bacaan kita. 4 daripadanya daripada perbuatan zahir kita, perbuatan fi'il kita. Okey, 4 daripadanya perbuatan, 5 daripadanya adalah daripada lisan. Yang semua ni adalah datang daripada hadis-hadis yang sahih daripada perbuatan baginda Nabi SAW. Tapi antara yang Nabi tegaskan iaitu tidur awal. Perasan tak? Ini antara hikmah Nabi SAW ajarkan. Kalau kita tidur tidur selepas isyak, sebaik saja isyak, kita pun habis balik masjid ke apa semua, selesaikan semua urusan, kita tidur. Awal pukul 9, 9.30 tidur dah. Habis isyak tidur dah. Tapi malam ni tak payah buat lah kan, nak tarawih. Cuma nak bagi tahu je. Perasan tak, kalau tidur awal tu, bangun pukul 12, macam tidur satu malam dah.
Itu sebenarnya yang disebutkan oleh baginda Nabi. Lepas tu dia tidur dah, segar dah. Memang cukup dah tidur tu. Tu yang dituntut oleh Nabi sebenarnya, iaitu awalkan tidur sebaik selepas isyak. Memang kita tidur, kejar je. Bangun tu kualiti dah. Kita boleh buat macam biasa. Cukup dah. Sebab itu kalau siapa yang rasa-rasa tak cukup masa dia, try cuba seperti mana yang dilakukan oleh Nabi ni. Dia ada ekstra awal lagi selepas tu. Okay? Berbeza pula kalau kita tidur lewat. Tidur pukul 12, tidur pukul 1 pagi kan. Kita rasa tidur sepanjang malam sampai ke hari esok pun tak cukup. Okay, itu antaralah yang diajar oleh Nabi SAW. Okay, tak apa. Kita dah bincang lah. Ni boleh tengoklah pada rakaman yang lalu. Sekarang kita nak bincang, iaitu amalan Nabi sebaik bangun daripada tidur. Saya detailkan perkara ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah, supaya di hari akhirat nanti kita tidak ada penyesalan. Orang lain tidur, kita pun tidur. Orang lain makan, kita pun makan. Orang lain berkahwin, kita pun berkahwin. Kawan tu bila ditimbang amalnya berat, amal kita ditimbang ringan. Bila ditanyakan kenapa? Sebab orang itu dia melakukan, dia makan, dia bernikah, dia tidur, tetapi semuanya berpahala. Berbeza dengan kita, kita pun tidur, kita pun makan, kita pun bernikah, tetapi tak menjadi apa-apa. Jadi kita nak mendapat keberuntungan. Dunia pun kita dapat, akhirat pun kita dapat. Jadi sebab itu amalan kita tu, kita cuba nak mencontohi sebaik yang kita mampu, seperti mana perbuatan baginda Nabi SAW. Okey, sekarang kita tengok amalan bangun daripada tidur. Yang pertama, hadis daripada riwayat Al-Imam Bukhari, riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni dalam satu riwayat, ayahnya bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ni adik-beradik dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib adalah pakcik Nabi. Nah, jadi ceritanya Abbas ni dia perintahkan kepada anaknya bernama Ibnu Abbas, ataupun nama penuhnya Abdullah bin Abbas. Yang ibu-ibu pergi ke Taif tu, pergi satu masjid yang dimaklumkan, di masjid Abdullah bin Abbas tu adanya makam sahabat. Itulah dia. Okey. Jadinya Ibnu Abbas ni diperintahkan oleh ayah dia supaya pergi ke rumah Nabi, tidur di rumah Nabi. Kamu pergi tengok Nabi SAW ni kalau dia bangun tahajud, dia baca apa? Dia bangun daripada tidur, dia buat apa? Jadi Abdullah bin Abbas ni pun pergi, tetapi dia tak pergi ke rumah sebarang-sebarang lah. Dia pergi ke rumah isteri Nabi yang bernama Maimunah. Kerana apa? Sebab Maimunah ini adalah ibu saudara dia. Ibu saudara kepada Ibnu Abbas. Okay? Jadi itu mak saudara dia. Tak ada batasan aurat lah mak saudara dia. Dan juga Nabi SAW itu adalah saudara, sepupu dia. Sepupu dia. Jadi sebab itu dia boleh tidur di rumah Maimunah. Jadi satu hari kata Ibnu Abbas, waktu malam tersebut Nabi SAW bangun untuk mendirikan salat malam. Nabi SAW melakukan beberapa perkara. Dia bawa riwayat ni. Pertama, iaitu Nabi SAW akan menghilangkan bekas-bekas tidur di wajah dan tangan Nabi. Maksudnya apa? Iaitu bersihkan tarik mata. Muka kita bangun tidur kan? Kita sapu-sapu dulu kan, bersih-bersihkan dulu. Dan itu adalah sebahagian daripada perbuatan baginda Nabi SAW. Sebelum ni kita buat juga, tapi tak tahu rupa-rupanya itu adalah perbuatan Nabi. Jadi lepas ni saya buat, tapi dengan ilmu yang kita buat, mudah-mudahan menjadi pahala. Sebab sekecil-kecil perkara macam itu menjadi pahala kepada kita. Sebab itu penting kita belajar, jadi manfaat kepada kita. Jadi kata Ibnu Abbas, Nabi SAW akan bersihkan pada muka baginda Nabi, wajah baginda Nabi itu adanya bekas-bekas tidur. Apa-apa yang ada, yang keluar daripada wajah tu di mata dan sebagainya, Nabi bersihkan. Kemudian Nabi SAW akan membaca ada 10 ayat daripada surah Ali Imran. Lepas Nabi bersihkan anggota muka Nabi ni daripada bekas-bekas tidur tu, tarik mata dan sebagainya, Nabi membaca 10 ayat daripada surah Ali Imran. Yang ni kita akan tadabbur kejap lagi. Kita tengok apa benda yang Nabi baca. Kenapa Nabi baca?
Okay, ada 10 ayat daripada surah Ali Imran. 10 awal ke? 10 tengah ke? 10 hujung ke? Nanti kita tengok. Okay. Itu yang disebutkan. Hadis yang pertama. Perbuatan daripada baginda Nabi SAW. Boleh ke kita baca 10 ayat ni? Boleh lah. Bangun tidur boleh baca WhatsApp. Saya takkan bangun tidur saat terus baca Quran. Boleh kan? Baca WhatsApp boleh. Tengok Facebook boleh. Takkan baca Quran tak boleh. Contohlah. Tak kasar kan? Tak. Okey, biasa je. Okey. Baik. Yang kedua, seperti mana yang kita semua maklum, sebaik bangun daripada tidur, baginda Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Bukhari, Nabi akan membaca doa bangun daripada tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, Nabi SAW akan memberus gigi, bersiwak. Kalau tengok di dalam hadis daripada Abdullah bin Umar kata apa? Nabi SAW tidur, dia akan letakkan siwaknya di sebelahnya. Nabi akan pastikan sebelum tidur Nabi akan letak siwak di sebelahnya. Dan sebaik Nabi bangun daripada tidur, Nabi akan terus bersiwak. Menjaga kebersihan mulut. Jadi kita mungkin tak bersiwak kan? Tapi kalau nak bersiwak pun tak ada masalah. Kita bangun dan apa yang kita perlu lakukan iaitu pergilah memberus gigi tu. Bersihkan mulut kita ni. Di era tu, di zaman itu belum ada lagi orang yang mengajar penjagaan mulut. Belum ada lagi tuan-tuan. Kalau kita baca dalam tamadun-tamadun di Eropah, semuanya ada masalah gigi. Masalah gigi, rosak, buruk kan. Macam-macam lah. Sehingga kan ada yang merasakan gigi yang berwarna hitam tu sebagai menawan. Sebab raja-raja yang berada di Eropah ketika itu, mereka tak berus gigi. Jadi dia tengok, bangsawan gigi hitam, dia rasa itu menawan. Itu zaman tu dia rasa. Punyalah gelap zaman tu di era mereka. Tapi Islam lebih awal. Baginda Nabi mengajar membersihkan gigi. Dan bahkan di dalam hadis Nabi SAW, waktu Nabi bersiwak, Nabi akan siwak bukan sekadar di gigi, bahkan di lidah Nabi. Dan itu adalah penjagaan mulut yang diajar sampai ke hari ini. Dalam mulut kita, kandungan yang banyak kuman tu di lidah. Yang ada banyak bau tu adalah di lidah. Itu penjagaan yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Dan penjagaan mulut ni sangat penting. Selain daripada muamalah kita dengan manusia yang lain, salah satunya adalah untuk menjaga gigi kita ni supaya sihat. Bukan sekadar penampilan, tapi yang lebih utama dari sudut ibadah. Supaya bila baca Quran tu tak habis pagar semua. Baca semua habis. Semua jadi huruf sa je kan. Sebut habis. Huruf shin jadi sin. Semua bertukar-tukar. Bila tanya kenapa tak boleh baca elok ni makhraj ni, gigi dah tak ada ustaz. Jadi penjagaan tu sejak daripada awal. Okey, penjagaan tu. Kita kena ingat benda-benda macam tu. Agama mengajar kita daripada awal lagi. Selain daripada penampilan, selain daripada mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, salah satunya adalah untuk memudahkan kita di dalam ibadah. Jadi anak-anak kecil ni memang dijaga. Apatah lagi kalau anak-anak yang ada gigi susu tu. Gigi susu ni cepat rosak kan? Kalau tak diberus, tak digosok tu, memang cepatlah dia pecah. Dia patah. Cepatlah dia makan gigi tu. Jadi anak-anak kecil ni biar ada gigi yang elok supaya dia dilatih makhraj yang tepat. Kan dah berusia, lidah keras pula. Lambat pula kan? Jadi biar daripada awal dilatih. Jadi ini antara sunnah yang diajarkan. Sebaik bangun daripada tidur, Nabi akan bersiwak. Sebelum solat, Nabi bersiwak. Kerap Nabi bersiwak ni. Sehingga menjadi satu perbuatan sunnah di sisi baginda Nabi SAW. Baik, yang keempat, dalam riwayat Imam Muslim, daripada jalur Abu Hurairah, Nabi SAW menyebutkan dengan maksudnya, apabila kamu bangun daripada tidur, janganlah kamu memasukkan tanganmu ke dalam bekas air. Sebab zaman dahulu tak ada pili, pipe. Jadi mereka ada bekas-bekas air untuk mandi, untuk berwuduk, untuk minum. Jadi kalau mereka berwuduk, mereka akan celupkan air. Sebab kita kalau baca hadis daripada Uthman bin Affan
Dia kata Nabi SAW akan masukkan tangan kanannya di dalam bekas air untuk berwuduk. Jadi Nabi kata bangun daripada tidur, jangan masukkan tangan dalam bekas air. Kerana apa? Sebab kamu kena basuhkan tangan kamu terlebih dahulu. Basuh tangan tu terlebih dahulu. Kerana kamu tidak tahu tangan kamu berada di mana malam tadi. Kita tak tahu kan? Jadi kita tak tahu. Sama ada kita pegang kotoran, kita pegang najis, kita pegang dubur dan kubul dan sebagainya. Jadi tak tahu. Jadi perlu dibersihkan. Dan Nabi mengajar kita tentang kesihatan sebenarnya. Higienik. Bab kebersihan ini menjadi sebahagian daripada sunnah. Sebab itu kalau kita pecahkan bahagian sunnah ni, ada sunnah tashri'iyah, ada sunnah yang ghair tashri'iyah. Ada sebagian ulama terima hurat pecahan ni, ada yang tak terimalah. Tak apalah, kita ambil yang mudah nak faham je. Ada sunnah yang disyariatkan, wajib ikut sunnah. Ada sunnah yang sunat. Dibuat berpahala, tak buat rugi je. Okey. Iaitu sunnah yang wajib ni antaranya adalah bab kebersihan. Macam sunnah yang sunat, kalau kita berjubah, berserban, itu sunat. Sunnah yang sunat, buat berpahala, tak buat rugi je. Kan? Tetapi kalau yang syariatnya, salah satunya adalah bab kebersihan. Ada orang dia pakai pakaian sunnah, tapi pakaiannya tak bersih. Akhirnya dilihat bukan lagi sunnah, tetapi menjadi fitnah. Kan? Dia utamakan ini, tapi dia tak jaga kebersihan. Dia lupa kebersihan itu adalah perkara yang diwajibkan. Okey? Ada orang dia menjaga janggut, sunnah yang sunat ni, dia simpan janggut dia. Tapi dia tak menjaga sunnah yang wajib, iaitu akhlak dia. Lebih-lebih lagi daripada lidah dia. Janggutnya dirapikan, tapi mulutnya tak dijaga. Orang akan keji dia. Orang kata dia. Sebab itu jangan terlepas. Ada sunnah yang diutamakan dan ada sunnah yang disunatkan. Okey? Sebab itu kita kena perhatikan. Ataupun nak lagi faham lagi. Kalau yang buat poligami kan. Sunnah. Tetapi itu adalah sunnah yang disunatkan. Yang wajibnya apa? Adil. Kalau isteri yang pertama tu tak diadili, macam mana kamu nak buat yang nombor 2, ketiga tu? Akhirnya sunnah itu dilihat menjadi fitnah. Sebab dia tak utamakan benda yang sepatutnya. Kebersihan patut diutamakan, dia lupakan. Akhlak yang patut diutamakan, dia lupakan. Bab berkaitan tentang adil patut diutamakan, dia lupakan. Akhirnya tak menjadi sunnah, tapi menjadi fitnah. Jadi, salah satu daripada yang diajar oleh Nabi sebab bangun daripada tidur adalah membersih tangan terlebih dahulu. Kita bangun daripada tidur, masuk bilik air, buka pilih air tu, basuhlah tangan terlebih dahulu. Dengan niat, ni ialah perbuatan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Pun dah menjadi pahala. Okey. Baik, yang kelima, iaitu Nabi SAW akan istinsya' wa istinsyar. Iaitu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan daripada hidung. Okey. Di dalam hadis Nabi SAW, riwayat Al-Imam Muslim, Nabi menyebutkan, apabila seseorang kamu bangun daripada tidur, maka beristinsarlah sebanyak 3 kali. Masukkan air dalam hidung sebanyak 3 kali. Kerana syaitan itu bermalam di rongga hidungnya. Bukan ada syaitan. Syaitan dekat sini artinya penyakit. Syaitan di sini artinya penyakit. Jadi, masuk dan hembus. Bersihkan rongga-rongga di dalam hidung kita. Okay, masuk dan hembus. Tapi dalam satu sunnah yang kita selalu terlupa, punya detail sahabat Nabi riwayatkan. Nabi kalau masukkan air, kalau dalam bab wudu, Nabi akan masukkan ke dalam mulut terlebih dahulu. Barulah Nabi masukkan ke dalam hidung. Mulut dahulu, baru hidung. Tujuan dia apa? Kita dah pernah bincang dulu. Supaya kalau basuh hidung dulu, baru mulut, takut air daripada hidung tu akan masuk ke dalam mulut. Jadi bersihkan mulut dahulu, baru masuk hidung. Dan waktu Nabi masukkan air ke dalam hidung, Nabi menggunakan tangan kanan dan menghembusnya dengan tangan kiri. Benda ni detail riwayat pada sahabat. Punya amanah sahabat buat. Tengok dan diriwayatkan. Okey? Tengok dan riwayatkan. Dia sama macam dalam bab salat.
Kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, banyak riwayat daripada para sahabat. Sahabat kata, saya nampak Nabi SAW ni kalau bertakbir begini. Nabi rukuk begini. Maksudnya apa? Sahabat Nabi ketika salat, dia buka mata dia. Dia tengok ke hadapan. Sebab itu dia nampak apa Nabi buat. Sebab itu dia riwayatkan. Nabi begini kan. Nabi buka kasut. Nabi buka selipar dia ketika salat. Dia nampak. Sebab dia salat dalam keadaan buka mata dia. Kita pula salat pejam mata. Yang lebih dekat kepada perbuatan Nabi itu adalah buka mata. Tapi kalaulah ada gangguan dan sebagainya, pejam tu untuk menambahkan khusyuk, silakanlah. Tapi kalau lama sangat pejam kan, pitam pula kan, kita pun jadi pening kan. Jadi berpada-padalah. Ikutlah kepada situasi dan keselesaan lah. Okay. Baik. Jadinya, ni antara amalan lah. Yang keempat tadi tu, iaitu Nabi akan masukkan air dalam hidung dan Nabi akan keluarkan air daripada hidung. Yang kelima, hadis yang saya baca awal tadi tu. Keenam okay. Yang keenam, hadis yang saya baca tadi tu, iaitu zikir yang Nabi ajarkan. La ilaha illallah, kan? Walhamdulillah wa subhanallah, kemudian wala haula wala quwata illa billah, kemudian Allahumma ghfirli. Ini diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Okey, sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing mungkin ada Quran dan masing-masing mungkin ada Quran yang ada di smartphone. Cuba buka surah Ali Imran. Okay, kita buka surah Ali Imran, surah yang ketiga. Terus pergi kepada ayat yang ke-190. Seperti mana riwayat daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW bangun daripada tidur, membersihkan bekas tidur di wajah baginda Nabi, lalu Nabi membaca 10 ayat akhir surah Ali Imran. 190. Nabi membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Bangun tidur baca 10 akhir ayat surah Ali Imran. Kalau sebelum tidur baca 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Amanah Rasul tu kan. Yang mana Nabi kata siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah sebelum tidur, kafatah kata Nabi. Allah akan cukupkan kepadanya. Apa maksud cukup? Para ulama pun sebut. Antaranya Ibnu Hajar, Al-Imam Nawawi pun sebut. Cukup dekat situ, cukup perlindungan, cukup keselamatan, cukup amalnya. Dia tidur, tak bangun lah malam tu, tak tahajud. Tapi dah kira bertahajud dah. Pahala cukup dah. Besar ganjaran dia. Bangun daripada tidur, Nabi akan baca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Bermula daripada ayat 190. Sejujurnya, ada tak ibu-ibu ayah yang dah buat dah amalan ni? Ada? Ada kan? Alhamdulillah. Okey. Okey, maksudnya kita dah pernah dengar lah, dah pernah dengar hadis-hadis daripada baginda Nabi. Baik, hadis ni riwayat Al-Bukhari, hadis ni sahih lah. Tak dipertikaikan. Saya tak pernah dengar lah, dulu tak belajar pula macam tu. Kalau dia kata tak pernah belajar, saya boleh terima. Saya tak pernah dengar tu, soalannya alim sangat dia. Saya tak pernah dengar. Maksudnya habis dah belajar, saya tak pernah dengar lagi. Okey. Hadis ni Nabi membaca 10 ayat terakhir. Kenapa Nabi baca? Okey, kita tengok apa yang ada kandungan dalam ayat ini. Pada ayat 190 surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya apa yang berlaku di langit dan apa yang berlaku di bumi, segala kejadian, peristiwa dan apa yang ada di langit dan di bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga pertukaran malam dan siang. Maksudnya segala-gala yang ada dekat alam ni, okey, semuanya itu la ayat, adalah sebagai tanda-tanda. Ayat artinya tanda-tanda. Liulil albab, adalah bagi orang yang diberikan akal, orang yang memiliki akal. Kalau kita nak bincang langit dan bumi ni, dan kalau kita nak bincang pertukaran siang dan malam ni, tengoklah dari sudut kajian ilmu sains,
ilmu moden, kita akan jumpa kepelbagaian ilmu yang tak pernah kita fikir, tak pernah terbayang. Misalnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila Allah Ta'ala sebut pertukaran siang dan malam, Allah Ta'ala menggunakan kalimah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah menggunakan kalimah yuliju. Kalimah tu artinya masuk. Allah tak gunakan kalimah dakhala. Yudkhilu laila fin nahar. Allah tak guna perkataan dakhala, masuk. Allah gunakan kalimah yuliju. Kenapa tuan-tuan? Kalau Allah gunakan kalimah dakhala, itu adalah masuk yang serta-merta. Macam saya masuk ke dewan kan? Dakhala. Perbuatan kita tu dakhala. Kita masuk, buka pintu, masuk. Itu masuk yang segera. Kalau yuliju, artinya masuk secara beransur-ansur. Cuba bayangkan kalau siang malam ni dia tiba-tiba tup siang, tup malam. Hitam ni tak? Kita bangun tidur, buka lampu macam mana? Tiba rasa macam kembang rasa mata silau Tiba-tiba gelap tiba-tiba. Benda berlaku macam itu tuan-tuan. Macam orang on switch, off switch kan? Switch on, switch off. Kita pun tak boleh. Alam tak boleh jadi macam tu. Apatah lagi tubuh badan kita ni, dia pun ada jam dia. Waktu bila dia nak proses, waktu bila dia nak berehat, bila insulin lah, bila macam-macam lah. Kadar ni semuanya bergantung kepada pertukaran siang dan malam. Allah gunakan kalimah yuliju, iaitu dimasukkan. Ada sahabat saya, dia duduk di bahagian Sweden. Dia duduk di Sweden. Dia kata pernah satu waktu dia duduk tu tak ada siang. Kita rasa wah seronok lah tak ada siang malam je kan. Ngantuk sedap tidur. Dia kata antara kesan dia pada tubuh ni, dia rasa lesu. Letih badan dia. Dan yang paling memberi kesan pada dia, dia katalah yang berlaku pada dia, yang orang lain dia tak pastilah, iaitu dia punya gigi geraham dia pecah secara tiba-tiba. Dia meletup kat dalam tu. Saya tak pastilah, ni bukan bidang saya lah. Mungkin kalau dia kata antara kesan daripada pertukaran siang malam yang tak normal ni, di malam sepanjang berapa bulan tu malam je, tak siang. Siang saja tak malam, jadi macam tu. Kita tak pernah rasa nikmat tu kan. Nikmat Allah beri ni kita tak hargai sebab kita tak pernah rasa duduk di tempat yang siang saja tak ada malam, malam saja tak ada siang. Ini Allah Ta'ala sebutkan. Sebab itu Nabi baca ayat ni, bangun daripada tidur, kita bangun dalam keadaan Allah beri nikmat. Dan kita pun sebut, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ni, Allah Ta'ala punya tanda kekuasaan dia. Dan apa yang berlaku di pertukaran siang dan malam tu pun adalah tanda-tanda. Beza orang yang tidur siang dengan orang yang tidur malam. Beza juga dengan orang yang bekerja siang, bekerja malam. Kerja dia malam, tidurnya siang. Kita akan nampak dia tak seceria macam orang yang kerja siang, tidur malam. Tak sama. Tak sama tuan-tuan. Walaupun kadar jam mungkin tidur kerja siang tu dengan kerja malam sama. Ataupun kadang kerja malam tu lebih pendek lagi. Tapi tak sama keadaan dia. Kita akan nampak dia lebih lesu, lebih penat. Ni Allah Ta'ala dah tunjukkan. Jadi kita syukuri dengan nikmat dengan menyebutkan tanda-tanda kekuasaan. Sebab itu Allah Ta'ala kata, semua yang berlaku ni adalah tanda kepada ulul albab, pada orang yang memiliki akal. Siapa yang tak nampak tanda-tanda ni, di sisi Allah Ta'ala sebenarnya dia tak cerdik pun. Dia tak cerdik pun, tak bijaksana pun. Kalau dia melihat alam ni, dia nampak itu kekuasaan Allah, itu kecerdikan. Contohlah, kita datang bertamu dekat rumah seseorang ni. Kita rasa, ya Allah, rumah dia ni selesanya lah. Saya pun dilayan hebat lah. Tapi kita duk cari-cari. Hebatnya rumah ni sebab pintu dia kot hebat. Cantik. Hebatnya rumah ni mungkin sebab lantai dia kot. Tuan rumah kan ada. Dia tak tengok tuan rumah. Dia tengok benda lain. Dia cari kehebatan tu bukan pada tuan rumah tu. Tapi dia cari pada perabot-perabot kat dalam rumah tu. Mungkin sebab rumah ni hebat, tingkap dia kot. Tak pun lampu dia. Tak pun sebab dia duduk kat USJ. Dia cari itu je. Dia tak nampak yang tanda tu datang daripada pemiliknya. Macam itulah Allah Ta'ala sebut. Kamu dah nampak tanda-tanda ni. Dan kamu nikmati tanda-tanda ni dengan hakul yakin. Kita sendiri duduk dalam keadaan siang, keadaan malam. Nikmat makan, nikmat minum. Tapi kamu duk cari lagi.
Hebat tu pada makhluk-makhluk tu. Kenapa tak kembalikan kepada Khalik, Tuhan yang menciptakan makhluk? Sebab itu Allah kata, siapa yang nampak ini ada sebagai tanda kebesaran Allah, ni orang cerdik. Ulul albab. Logiknya macam itulah tuan-tuan. Tetamu datang rumah, tengok benda-benda lain, perabot-perabot dalam rumah tu, dia kata, perabot ni hebat lah, bukan tuan rumah hebat. Kita sebagai tuan rumah pun sakit hati dia ni. Tak cerdik langsung lah kan. Macam itulah Allah Ta'ala sebut. Okey. Lalu Allah Ta'ala sebut, siapakah ulul albab? Siapa? Okey, saya ada satu kenalan. Dia ni profesor. Dia cerita tau. Di makmal dia profesor di Universiti Malaya. Dia pernah pecahkan kepala penyu. Ini kajian lah. Dia pecahkan kepala penyu, kepala burung, apalah saya tak ingat lah. Dia jumpa adanya serbuk besi di dalam kepala haiwan-haiwan ni. Sebab apa? Haiwan ni dia berjalan pusing dunia kan. Contohlah saya tak ingatlah kajiannya, tapi dia kata kalau burung ni dia bertelur di sekian benua, dia terbang sampai ke sekian benua. Bila dia balik, dia nampak dia duduk di atas trek, tak lari pun. Tak ke kiri ke kanan, dia patah balik atas trek tu. Penyu pun macam tu juga. Dia bertelur dekat Rantau Abang, dia balik pergi ke Hawaii, patah balik. Lalu ada sama. Dia tak ikut jalan lain pun. Fikir macam mana datang ilmu ni kan. Rupa-rupanya ada nampak macam serbuk besi dalam kepala haiwan-haiwan ni. Dan dia ada, saya pun tak ingat lah, ada istilah-istilah dia lah. Dekat atas ni, punyalah hebat lah. Jadi, manusia bila nampak tu kehebatan, lalu kembalikan kepada Allah Ta'ala, rasa nikmat dah. Betul hebat lah. Ulul albab lah ni. Orang yang Allah beri yang kecerdikan, lalu kembalikan kepada Allah. Dia kata dia pernah duduk, dia hantar duduk di benua utara, kutub utara, kutub selatan, saya tak ingat. Dia duduk. Dia pakai baju ni berlapis-lapis. Sangat sejuk. Dia minus dah. Berapa puluh degree dah minus. Sangat sejuk. Tapi bila dia tengok penguin, dia rasa sangat kerdil. Penguin tak pakai kasut pun. Dia cerita dengan saya tau. Dia rasa, dia kata, saya tak tahu nak kata apa. Buat kajian. Rupanya dalam badan penguin ni, dia ada macam satu liquid. Dia buat kajian, dia ada satu liquid. Manusia cuba ambil benda tu untuk dijadikan sebagai pemanas tubuh. Untuk orang yang duduk di negara yang iklim sejuk ni. Tapi tak boleh. Bila dia masuk dalam bahan dia buat kajian tu, liquid tu pecah. Dia tak jadi. Tapi penguin ni dia boleh duplicate ke anak-anak dia tanpa ada kerosakan. Allah cipta kan. Penguin bertelur ke? Penguin bertelur ke apa? Dah tak tahu confused kan? Penguin ni bila dia keluarkan zuriat dia, copy balik benda tu. Punya. Tapi manusia cuba copy benda tak boleh. Pecah. Tak boleh. Ini Allah Ta'ala kuasa. Sebab itu, bila kita baca ayat macam ni, Allah Ta'ala bagi tahu, punya ilmu Allah Ta'ala ni luas. Sebab itu bangun daripada tidur dengan rasa kerdilnya kita mengakui kebesaran daripada Allah Ta'ala. Okey, baik. Okey, kita tengok ayat 191, Allah Ta'ala pun sebut, alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apakah tanda ulul albab? Apakah tanda ulul albab, tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut. Tanda ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allah. Adalah orang yang mengingati Allah Ta'ala. Qiyaman, waktu dia berdiri. Qu'udan, waktu dia duduk. Wa ala junubihim. Dan juga keadaan dia baring. Maksudnya, 3 pergerakan ni adalah 3 pergerakan dominan kita. Berarti nak bagi tahu 24 hours. 24/7 dia ingat Allah Ta'ala. Kalau kita baca dalam satu lagi surah, saya tak ingat, surah Al-Isra' ataupun surah yang lain, antara yang disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi, orang yang mengingati Allah siang dan petang, pagi dan petang, adalah orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Mengingati Allah tu, dikira yazkurullah tu, mengingati Allah tu, kalau Imam Qurtubi punya pandangan, dia itu orang yang duduk dalam majlis ilmu. Dia bukan sekadar zikir je. Sebab kalau ada ahli hadis Nabi pun, Nabi perbuatan daripada Ibnu Mas'ud, kalau tak silap saya, ada sahabat-sahabat yang duduk di masjid berzikir, tak pergi kerja, semua dikeluarkan. Keluar. Kata ni benda bukan diajarkan dalam agama. Balance. Hidup ni ada balance dia.
Ada waktu ibadah, ada waktu kita mencari nafkah. Okey, itu yang diajarkan di dalam amalan. Jadi waktu-waktu macam ni, sebab itu Al-Imam Qurtubi punya pandangan mengingati Allah tu adalah dalam perbuatan-perbuatan kita, bukan hanya zikir. Tapi kita tengok sesuatu perkara pun ingat pada Allah Ta'ala. Itu pun dikira sebagai zikrullah. Melihat sesuatu perkara pun zikrullah. Seperti mana Ali bin Abi Talib, dia kata, kalau saya melihat seorang ibu menyusukan anak, saya melihat Allah lah yang memberi susu tu. Maksudnya bukan Allah beri susu, maksud Allah punya, Allah yang ciptakan. Nampak kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau seorang ayah memberi nafkah pada keluarga dia, dia nampak Allah lah yang memberikan rezeki kepada keluarga tu. Dia punya penglihatan, semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Itu nama zikrullah. Okey? Jadi, 3 perbuatan tu, berdiri, duduk, baring tu maksudnya, semua keadaan kita ingat Allah Ta'ala. Okey. Kemudian, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan dia adalah orang yang memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Maksudnya apa? Dia ni, orang bijak ni adalah ahli zikir dan ahli fikir. Nampak ayat tu? Dia ni ahli zikir dan dia juga adalah ahli fikir. Ada orang yang zikir tapi tak nak berfikir. Kan? Ada orang yang berfikir tapi dia tak berzikir. Zikir ni maksudnya dia ingat Allah Ta'ala tapi berfikir tak. Akhirnya dia ibadahnya kosong, tak ada roh. Dia tak rasa tu. Kan? Dia hanya zikir subhanallah, subhanallah. Tapi kalau dia faham tentang sesuatu kejadian tu lalu dikaitkan Allah Ta'ala, dia akan faham, oh, betul-betul Allah Ta'ala ni berkuasa. Misalnya bila Allah Ta'ala sebut wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarat, kata Allah. Kami turunkan air daripada hujan jatuh ke bumi lalu keluarkan buah-buahan. Kalau sebagai ahli zikir, subhanallah, masya-Allah, cukuplah. Tapi kalau dia ahli fikir, dia akan nampak Allah turunkan air hujan di atas bumi lalu keluarkan buah-buahan. Dalam ilmu penciptaan manusia ni, ilmu production, manusia ni dia akan ada 3 step. Dia ada input, dia ada proses, dia ada output. Kalau di kilang, kalaulah raw material dia sebagai input dia getah, prosesnya di kilang tayar, output dia mesti tayar. Betul kan? Itu dia. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan dia. Input dia air hujan, prosesnya bumi, tapi output dia keluar macam-macam jenis buah-buahan. Ada buah mangga, buah manggis, buah durian, buah rambutan, warna lain, saiznya lain, rasa lain, bau lain, bentuk lain, serba-serbi. Belum ada lagi manusia boleh buat satu kilang, dia masuk getah, proses dekat kilang tayar, keluar tayar, boot getah, sarung tangan getah, tak boleh. Dia tak boleh buat. Itu ahli fikir. Dia fikir dan dia menjadi ahli zikir. Kita bukan sekadar nampak macam subhanallah, betul. Cukup. Tapi kalau dia berfikir lalu berzikir kepada Allah Ta'ala, dia lebih puas. Kita rasa kekuasaan Allah Ta'ala. Seorang anak yang lahir daripada ibu yang sama, ayah yang sama. Adik-beradik dia, anak-anak dia, semua muka lain-lain. Kalau ikutkan, ayah yang sama, rahim yang sama, mak yang sama. Tapi kenapa muka dia lain-lain? Tak sama pun mukanya. Jangan kata muka, perangai lain. Sifat pun lain. Kalau macam saya adik-beradik kan. Adik-beradik saya semua cerah. Saya seorang gelap. Betul tuan-tuan. Saya betul. Saya seorang gelap. Dulu daripada kecil. Kalau nak cerita lah. Daripada kecil. Selalu dibuat main ya. Saya ni anak pungut dia kata. Abang-abang lah. Awak tahu tak abang? Dipanggil abang saya abang. Bancik. Tahu abang cik. Awak ni anak pungut tau. Orang semua cerah. Awak seorang gelap. Awak jangan macam-macam. Tapi bila kita belajar ilmu biologi, rupa-rupanya betul lah. Kita ada jin kan. Ada dominan, ada recessive kan. Biasalah. Yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat selalunya dia dapat yang recessive. Selalunya macam itulah. Bila kita belajar, kita nampak. Dan membawa kita fikir, membawa kita zikir kepada Allah Ta'ala. Macam-macam lah. Kalau nak tengok kajian macam-macam lah. Air yang naik ke langit ni, air lautan. Kita ada proses kan, hujan ni. Naiknya penguapan ni air hujan. Air lautan, masin air dia. Naik ke langit, duduk di awan, Allah Ta'ala turun dalam bentuk renyai-renyai. Kenapa Allah tak turun? Dum terus. Kalau habis turun macam tu, berkilo-kilo, bertan-tan air tu, habis kita.
Tapi bila Allah turun tu, renyai pula. Sedangkan duduk kat awan tu berat tu. Berat tu. Tapi bila dia turun, renyai. Dia turun keluar itu menitis satu-satu. Kalau kita tengok dari sudut ilmu sains, kita nampak ada proses-proses tu. Tapi bila kita tengok, Allah Ta'ala punya kekuasaan, dia boleh buat macam tu. Naik air masin, turun air tawar. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin. Allah Ta'ala kata, kalau aku turunkan air masin kepada kamu, apa yang kamu nak? Tapi manusia tak lihatlah itu sebagai satu kekuasaan. Jadi sebab itu pentingnya Allah Ta'ala suruh kita melihat supaya menjadi ulul albab. Okey, selain daripada ahli zikir, lalu Allah Ta'ala suruh kita jadi ahli fikir. Fikirkan tentang apa kejadian langit dan bumi ni. Lalu kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina azaban nar. Iaitu dia membawa dirinya kepada Allah Ta'ala. Bila seseorang tu cukup zikirnya, cukup fikirnya, hati ni, inilah barunya nama basar. Basar barulah dia melihat dengan mata iman dia, mata hati dia. Sebab dalam Quran, perkataan mata saja, melihat ada banyak. Melihat dengan mata, ra'ah. Melihat dengan akal, nazar. Melihat dengan hati, basar. Okay? Inilah yang akan membawa kepada hati kita. Dia bukan sekadar tengok. Saya tengok langit-langit, tengok. Ada orang dia tengok langit, dia berfikir, langit ni macam ni kejadian sekian. Dia tengok dan berfikir. Ada orang, dia tengok bertambah iman, itu basar. Dia tengok, lalu bertambah iman dia. Ini Allah Ta'ala sebut. Dia zikir dan dia fikir. Lalu dia akan kata apa? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua benda ni dalam keadaan sia-sia. Semua ada manfaat. Saya tanya pada ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan kelawar? Kelawar. Kenapa Allah ciptakan kelawar? Kalau nak bincang, kenapa Allah ciptakan kelawar? Allah Ta'ala ciptakan kelawar ni, salah satu fungsi dia adalah sebagai ejen pertanian. Baja. Dia baja, ejen yang membawa baja tumbuh-tumbuhan ni supaya lebih luas lagi. Ini fungsi dia. Setiap benda tu ada ciptaan, ada fungsi-fungsi dia. Kalau pergi ke Langkawi kan, kita tengok penuh lah kelawar, rosak je ekosistem. Contoh kita kata macam tu kan. Tapi semua tu ada fungsi-fungsi dia. Yang Allah Ta'ala cipta lah. Banyaklah. Kenapa Allah ciptakan babi? Itu untuk menjaga kelestarian hutan tau. Sebab bila dia menyondor tu dia bawa baja. Jadi hutan tu meluas. Macam-macam lah kalau nak ikutkan. Ikutkan. Kalau kita nak kaji banyak lah. Sebab itu orang-orang saleh, salafus saleh dahulu, ulama-ulama silam, baca ayat macam ni, cuba cari kan. Binatang ni, timbullah ilmu zoologi. Kaji-kaji macam ni, jumpalah ilmu kaca. Buat macam ni. Sebab dia tahu semua benda Allah Ta'ala sebut. Tidak ada yang sia-sia. Semua ada perkara-perkara manfaat-manfaat dia. Okay? Sebab itu orang mukmin jadi ke depan lah. Sebab kita tahu kan, semua benda yang Allah ciptakan tidak menjadi sia-sia. Yang sia-sia bila kita tak mengembalikan semua yang kita lihat itu kepada Allah Ta'ala. Subhanaka, maha suci Allah, fakina azaban nar. Peliharalah kami daripada azab api neraka. Okey. Lepas tu, ibu-ibu boleh tengok. Lepas tu banyak dirakamkan doa-doa. Rabbana innaka man tudkhil. Ini kalau saya nak bincang ni tak cukup masa ni. Ayat 192 Allah sebut. Ayat 193 pun Allah sebut. Ayat 194 pun Allah Ta'ala sebut. Ni doa. Menunjukkan bila orang mukmin ni, dia bangun daripada tidur dia, lalu dia merasakan dengan rasa nikmat dan besarnya Allah Ta'ala ni, hatinya akan sentiasa berpaut kepada Allah Ta'ala. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Dia macam kalau kita lah tahu si fulan ni yang boleh bantu kita, apa dia suruh pun saya sanggup. Awak kalau nak minta tolong saya, awak kena datang rumah saya sekian-sekian waktu nanti saya tolong. Saya nak cerita macam ni lah, sejujurnya lah. Ada satu waktu ni ayah saya sakit. Kita nak pergi berubat. Nak berubat ni ada kat semua satu rumah ni, saya dah sebut lah. Nak pergi berubat kat rumah ni, kena ambil nombor. Saya kalau sebut ni mesti ibu-ibu ayah kenal dia. Dia kena ambil nombor.
Nak ambil nombor tu, saya tanya, dia buka pukul apa? Buka pukul 8 pagi. Tapi orang beratur nak ambil nombor tu daripada pukul 4 pagi. Punyalah sanggup Sebab kita tahu dia boleh tolong. Contohlah kita yakin dia boleh tolong. Kita sanggup 4 pagi, tak apa. Kita keluar. Saya tanya bila sampai kat sana, bila beratur tu tanya, ada datang daripada Perlis, malam tadi baru tolak. Ada datang daripada Johor, malam tadi tolak. Ada yang tumpang rumah saudara tidur sebab datang nak berubat. Oh, macam-macam. Kan? Kalau manusia yakin yang Allah Ta'ala ni segalanya, sebab itu dia akan sentiasa berpaut Rabbana, Rabbana, Rabbana. Itu yang keluar. Tapi bila manusia tak rasa ni, dia bangun tidur, pergi kerja, solat subuh pun tak. Tak rasa heran ke? Kamu nak rezeki aku, tapi kamu tak nak sujud kepada aku. Itu benda yang sangat-sangat tak munasabah. Tapi itu yang berlaku. Sebab itu Nabi ajarkan kepada kita. Kenapa orang mukmin patut bangun daripada tidur, lalu merasakan dan melihat kebesaran Allah Ta'ala, antaranya membaca ayat ini, supaya hatinya berpaut kepada Allah Ta'ala. Hatinya ada paut kepada Allah Ta'ala. Okey. Baik, kemudian di hujung ayat itu, di hujung ayat itu Allah Ta'ala pun sebut, ayat 200 ni saya ringkaskanlah kalau nak baca panjang tu. Pada ayat 200 Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara kebaikan. Allah Ta'ala ajar kepada kita, dalam melakukan benda baik ni, ketaatan ni sabar. Sabar. Ustaz tak habis lagi sabar. Kan? Lamanya sabar. Contohlah kan. Sebab sabar ni bukan kepada musibah je. Sabar juga dalam ketaatan. Sabar juga dalam menghalangi diri kita daripada melakukan kemaksiatan. Sabar. Okay? Allah suruh kita sabar. Wasabiru. Dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perang. Warabitu. Dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan, di kawasan-kawasan sempadan. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berjaya. Ada 4 perkara Isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullah. La hal itu Allah Ta'ala suruh kita takwakan kepada dia. Dan Allah Ta'ala jamin tuflihun. Kamu akan berjaya. Itu jaminan daripada Allah. Kamu akan berjaya. Bangun tidur orang mukmin macam mana? Kita sabar. Pagi ni nak buat apa? Saya kena usaha. Tapi last sekali, saya mesti takwa kepada Allah Ta'ala. Automatik lah. Hari itu rasa lapang. Mudah. Sebab apa? Kabel kita bukan orang besar dah. Kabel kita Tuhan kita. Rabbul Alamin. Kan? Orang yang kadang-kadang ada kabel-kabel besar ni, dia punya berani dia semacam ni kan. Awak ni berani je kat Salwa. Contoh. Ustaz jangan risau Tan Sri dengan saya. Contoh kan. Contohlah kan. Kita boleh dakwa-dakwi macam tu kan. Bayangkan bersandar kepada makhluk kita rasa macam tu. Kalau kita bersandar kepada Rabbul Alamin, Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya minta diskaun 5 minit lah sebab difahamkan takut jam kan. Takut jam semua, saya pun bimbang lah kalau tuan-tuan nanti tak boleh nak keluar, orang pun tak boleh nak masuk. Jadi kita mudahkan urusan orang lain sebab ini sebahagian daripada taqwa. Hubungan kita dengan Allah kita jaga, hubungan kita dengan manusia pun kita jaga. Saya berhenti di sini, insya-Allah ada kesempatan lain kita akan sambung lagi. Sebab hadis yang ke-12 ni adalah hadis yang kalau nak bincang dia panjang sedikit, berkaitan tentang keutamaan hari Jumaat. Kalau ikutkan saya macam nak baca tapi saya nak baca tapi tak puas sebab dia baca macam terkejar-kejar. Ada banyak benda yang saya nak bincangkan lah pada hadis yang ke-12. Tapi mudah-mudahan bermanfaat lah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.